Jadi suami pun berhenti hijau sebab anak sekolah nak urus anak lagi, Kak Azhar lagi. Jadi fikir Kak Azhar macam mana nak tolong dia. Jadi terang buat tupat lah, kata ketupat ni kita buat sikit-sikit. Assalamualaikum Kak Azhar. Waalaikumsalam. Hari ni nak masak apa? Boleh masuk ke? Boleh. Sila. Hari ni saya nak masak ketupat. Dua ketupat serunding daging dengan ketupat pulut hitam. Okey. Satu lagi kuih tepung pelita. Wah, macam sedap je. Okey, jom kita masuk. Boleh masuk Okey, sila. Assalamualaikum. Kak Azhar dah lama ke belajar masak ketupat palas ni? Dari masa sekolah menengah lagi. Arwah nenek dia jual. Tapi masa tu tak ada sukatan lagi lah. Ikut je. 17 bulan 3 2018 Kak Azhar accident. Sekarang ni Kak Azhar boleh dalam sikit jalan, tapi ni tak boleh lagi, kena banyak duduk lagi sebab total hip sendi. Sebelah ni saja 13 kali operation. Daripada situ dah Kak Azhar terlantar 2 tahun lebih. Jadi suami pun berhenti hijau sebab anak sekolah nak urus anak lagi, Kak Azhar lagi. Jadi fikir Kak Azhar macam mana nak tolong dia. Jadi terang buat tupat lah, kata ketupat ni kita buat sikit-sikit. Jadi Kak Azhar buat, suami COD, gitu je lah. Lepas join Yakult tu, Kak Azhar manfaat lah sampailah hari ni. Alhamdulillah Yakult lah. Terima kasih sangat-sangat. Okey Kak Azhar, biasa kalau kita masak ketupat palas, nak start macam mana? Mula-mula kita basuh beras pulut tu bersih-bersih. Lepas tu kita rendam lebih kurang 1 jam. Okey, Lepas rendam 1 jam tu, kita kena kukus lah sampai pulut tu masak. Okey. Sekarang ni kita kukus dulu. Okey, boleh. Okey. Itu santan. Santan. Lepas tu ambil air, sukatan dia? Air 190. Yang ni kita tapis je Tapis. Seterusnya, langkah kita? Tunggu air ni mendidih dulu. Okey. Baru kita kukus pulut. Okey, alright. Macam mana nak tahu kalau dia dah boleh buka untuk tengok masak? Satunya dia bau. Yang keduanya, pulut ni sendiri ke. Dia berkilat. Nampak tak? Nampak. Okey, garam 22 gram. Okey. Ini untuk pulut? Untuk pulut hitam. Gula berapa? 280. 280. Untuk bagi dia rasa manis-masin sikit lah. Ini pulut hitam yang dah direbus. Letak dalam tu. Dia Memang gaul terus Oh, memang bersih. Dia tak lekat. Kita gaul dia sebati, dia garam dengan pulut santan, pulut hitam biar dia sebati dulu. Okey, dah dia kering. Kita masuk gula lah. Kalau kita masuk sekali dengan santan boleh, tapi dia lambat nak kering. Kacau sampai gula tu hilang lah. Ni sampai gula hilang, sampai dia betul-betul kering. Okey. Okey Kak Azhar, sekarang ni kita dah sampai ke peringkat yang kita nak bungkus lah. Bungkus. Nampak dah ni, sebelum dia ni kita kena jemur dulu. Jemur bagi dia bersih. Dia lembut. Kalau tidak dia pecah. Kita nak lipat-lipat ni tak boleh. Masa tu dia segar, dia pecah. Sekarang ni kita buat macam mana boleh tak pecah dah. Betul. Kita nak minta aja cara dia. Boleh, mesin. Boleh mesin ni. Tulang ni kena ke bawah. Ni tulang nampak kan? Tulang ni ke bawah. Jadi buat gloss. Kanan. Okey. Pegang ni, bucuk ni. Dia sini. Sini. Lipat ke. Buat close. Gini. Apa yang gini? Gini. Okey. Okey. Pastikan dia tak ada tak ada lubang kan? Tak ada bocor dah. Tak ada bocor dah. Okey. Ambil dulu sikit, padatkan bawah dia. Padat. Okey, lipat. Bucu ni ke kanan. Buat dia kembar. Sekarang ni kita tutup pula yang ni. Okey. Tangan ni. Okey. Ibu tangan sini. Okey. Tolak. Lipat. Okey. Tangan kanan pegang yang ni. Tangan kanan pegang bubuh ketupat. Okey, tangan kiri. Tutup macam ni. Okey.
Okey, jadi pusing. Oh. Dua. Pusing. 1, 2. Siap. Macam susah je Kak Zah. Susah sekali. Banyak-banyak kali jadi. Air kita untuk rebus dia. Air ni kita bubus separuh daripada ketupat lah. Sikit banyak. Nak rebus berapa lama ni biasanya? Masa tu kita tak pasti berapa lama. Kita tunggu sampai dia kena air. Okay, tujuan kita kocok ketupat ni, kita nak air dia keluar habis daripada balutan-balutan lipatan dia tu ke. Tujuan dia tak sibui cepat basi. Tips dia tu. Ni, okey dah, siap. Okey, baik kita tengok keadaan dia ni. Paling banyak order. Okey, kan sama kan, dia tak melekat. Clear di daun. Okey, ni inti dia. Okey. So kalau orang nak beli, orang boleh pergi dekat Hanis Mariza Muhammad. ada poster semualah untuk berapa harga semua tu. Rasa tak ada letak, cumanya kita tak nombor WhatsApp dan Kak Zah pun 2 hari lepas last dah lah order ketupat post dulu sebab Kak Zah buat untuk post dulu. Jadi sekarang ni Kak Zah nak untuk COD sekitar Kelantan lah. Boleh tak Kak Zah kongsikan perasaan Kak Zah kalau Kak Zah nampak bila Kak Zah, video Kak Zah ni dah ada dekat kita orang punya Instagram semua, ada ramai orang yang guna resipi Kak Zah untuk buat untuk family orang. Apa perasaan Kak Zah? Alhamdulillah. Sebab resipi ni resipi daripada arwah nenek. Jadi panjangkan lagi lah pahala untuk dia. Semoga berkekalan lah.